Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang sedang menonton video saya, terima kasih kerana sudi tune in dan terus melihat ataupun menonton video saya. Dan kepada yang terus setia hingga ke akhir video, aku ingin ucapkan terima kasih Daun Keladi kerana dengan tindakan anda sebegitu membantu saya untuk terus melonjak naik. Aduh, mata kambing. Bek. Oh ya, tak boleh ni ya. Aduh, ai. Tak boleh ke kanan. Kalau tak boleh ke kanan, kita U-turn. Tak ada masalah. Set-set kita jangan pecah. Tiba. Jangan sah. Oh, aduh hai. Wih, sedap siap bau tuti mamat ni, bapa. Steam yang bau dia. Selain daripada tengok arwan guys, aku steam tengok steam pula. Astagfirullah. Salah pula bunyi kan. Steam gua tengok dia bau. Bau bunyi tuti yang wangi ni. Aduh, hai, tersasul malam ni apa hal ni? Tidak aku tahu mengapa aku tersasul. Laju pula motor ni. Kita nak potong dia, dia nak laju pula. Ayo. Aduh. Topang lalu. Tak boleh kanan pun dia ke kanan je. Kita nak ke kanan. Aku dah lupa jalan dia, aku tak ingat. Takut salah kona. Tak tahu kan. Korang kalau tak ingat jalan, jangan laju-laju ya. Sekarang Isang. Sebab kalau jalan kita dah biasa lain, jalan yang kita tak biasa pun lain. So aku dah, hari tu aku ada cakap kat benda ni, tapi kita ingatkanlah balik kadang-kadang lupa diri. Macam tu lah. Dah nampak kawan-kawan seronok kan. Lepas tu kau pun nak seronok sekali. Lepas tu member kau dah tahu lah jalan selok-belok, mana pasir, sini tengah minyak gitu segala bagai kan. Kau pun ikut pace diorang, so bahaya lah. Hari ni tak ada cut off lah geng. Aduh, dah tak sedap helmet KYT aku.
Kan aku cakap sekejap ya. Hari ni nak santai-santai lah pula. Laju juga ni. Kita santai relax. Jangan laju-laju. Kita layan angin malam ah. Dia kadang-kadang geram nampak jalan kosong ni. Best ni highway SPA ni. Cuma jalan nak bouncy sikit. Wow, nak pakai LCC. Azmi motovlog tu kadang-kadang dia tarik kat sini tu. Gila lah. Sini pula memang kalau dah pukul 10 itu memang dah tak ada kereta. So memang best lah. Gas! Luncur! Aduh. Penat lah. Penat dia bawa laju ni sebenarnya. Penyek muka aku. Scenery kat sini petang-petang gua cakap sama lu. Memang baik, babe. Petang-petang tak silap aku nampak sunset tau. Lepas tu ada light rays. Light rays tu lawa. Tak silap aku lalu sini. Jadi masalahnya kerja aku bukan lalu sini. So tak menarik sangat lah untuk aku lalu pun. Nampak macam jalan basah. Ayo akak. Main telefon. Geramnya. Geramnya. Nak marah kan? Aduh. Kalau tak perasan tak apa. Ni main telefon geram aku. Tak adalah geng. Aku pun main telefon juga masa bawa kereta. Tapi kita extra aware sikit kan kalau kita main telefon tu. Tengok kiri kanan, tengok belakang 2-3 kali kan. Apalah salahnya? Aku tahu kau tak tahu jalan. Ada. Tapi dah tahu kau macam tak fokus kan. Tengok dulu kiri kanan. Janganlah main masuk je. Ayo. Hujan kah? Ayo. Ini tidak cantik bos. Kita kena balik bos. Mana yang hujan ni?
baik banget sih. Jeritannya, suaranya, enjinnya. I'm speechless. Bawah tu tadi bapak bergembung siut. Sekarang ni tak cantik sebab dah menitisan hujan. So kita kena balik. Aduh. Baik lah berada ni. Sampai dekat kepala baru lampu. Hujan yang turun bagaikan mutiara. Sajalah panggil hujan lagi. Ya Allah, malam pun jam lagi. What's wrong? What in the world? Santai. Okay geng, aku rasa video sampai di sini dulu. Thank you guys for watching and selalu support kat video aku, komen dan segala bagai. Aku sangat appreciate. Hanya Tuhan lah mampu membalas jasa korang. InsyaAllah aku akan keep posting video. And I'll see you guys on the next video. InsyaAllah. See you guys. Bye. Assalamualaikum.